Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Walabot. Kita mulakan dulu dengan sedekah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu-lah aku di sini. Okay guys, minta jasa baik dengan semua untuk share live malam ni. Tapi saya nak minta tolong, sorry kat Facebook ya. Dekat TikTok ni tak payah share bertubi-tubi lah. Kau, saya tak nak. Share biasa mana yang perlu lah kan. And then repost dan add to story. Untuk dekat muka buku ni boleh terus share je dekat mana-mana mana-mana page. Kan? Okay. So moderator dah lantik. Nak lantik berapa orang lagi sikit. Tolong jangan ban Awalanon, biar Awalanon ni. Kalau annoying baru mute lah. Biasa baik dengan semua. Okay. Jangan salah guna kuasa pula. Suara okey Cun Mantap. Lawa baju. Ni baju ni. Baju hiking ni. Saja pakai kan. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan. Khususnya sahabat seperjuangan tim Walabot. Malam ni saya nak live santai-santai je. Sebab sebenarnya banyak isu kan, banyak isu, tetapi ada beberapa topik yang saya rasa saya kena ulas lah kan. So first thing kita akan pergi kepada rumah bangsa. UMNO ni rumah bangsa. Jadi seperti mana yang semua tahu, Zaid Hamidi tempoh hari dia umumkanlah UMNO ni buat rumah bangsa, yang mana sebenarnya agak confused tau. Ni, jangan percaya saya cakap, fikir. Agak confused tau. Sebab dia kata rumah bangsa ni, ya sebenarnya nak satukanlah parti-parti politik Melayu, NGO Melayu. Itu tujuan lah yang mula-mula kita dengar. Kemudiannya tempoh hari, kalau korang perasan, rumah bangsa ni tujuan dia adalah untuk panggil balik mana-mana ahli UMNO, pemimpin UMNO yang dipecat, digantung, yang keluar meninggalkan UMNO untuk balik semula. So yang mana satu ni? Yang mana satu ni? Untuk menyatukan parti politik NGO Melayu, ataupun nak panggil ahli UMNO ni yang dipecat, digantung ni balik semula ke dalam UMNO. So yang mana satu ni? Yang ini korang boleh decide lah yang mana satu. But personally saya layak bercakap sebab saya digantung oleh UMNO. Ini bukan rumah bangsa guys. Ini rumah bangsa. Kenapa rumah bangsa? Kenapa rumah bangsa? Sebab matlamat UMNO ni untuk kekal berkuasa je, bukan untuk orang Melayu. Dan saya tengoklah kenyataan, adalah kenyataan yang agak kelakar lah terutama daripada Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh lah, Ketua Pemuda UMNO ni. Ini wayang nombor satu lah. Macam-macam lah statement dia. Templak Tuan Guru Haji Hadi lah, sampai hari ni statement dia. Dia kata, dari tadika UMNO wujudkan tadika kemas, pratafiz, sekolah menengah, lepas tu contoh sistem pendidikan, bla 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 bla. Akmal Saleh, engkau budak lagi Akmal. Engkau tak ada dalam permainan ni tau. Tapi nak cerita pasal, kalau kata untuk orang Melayu ni, Mahathir Mohamad lah. Ini semua fakta, jangan menafikan. UMNO ni yang menjadi pilihan orang Melayu dulu ni, kerana bertahan punya lama ni, Mahathir Mohamad lah. 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, dia lah yang empower balik, jati diri Islam, semua dia lah. Tak payah percaya, boleh fikir lah. Tapi bila Akmal
cerita UMNO ni lah yang memperjuangkan Islam apa semua. Apa benda yang memperjuangkan Islam ni? Kat mana UMNO memperjuangkan Islam? Tak ada dah hari ni. Hari ni tak ada dah. Jadi bila kata buat rumah bangsa, lepas tu bila Tuan Guru Haji Hadi, dia punca sebab Tuan Guru Haji Hadi tolak lah. Tuan Guru Haji Hadi, statement Tuan Guru Haji Hadi pun keras lah, saya baca kan lah. Statement Tuan Guru Haji Hadi ni pun keras juga kan. PAS tolak sertai rumah bangsa, tidak mahu terpengaruh tipu daya syaitan. Yes, memang betul tipu daya syaitan sebab dia orang nak menipu kita. Menipu orang Melayu, khususnya kepada ahli UMNO. Ini fakta dia. Dan kalau siapa ingat, berkali-kali saya bagi tahu kan, Zaid Amidi ni syaitan. Syaitan manusia dia. Saya cerita lama dah, 2023. Sebenarnya 2022 lagi. Sebab dia jadi timbal benda, saya cakap dia ni syaitan. Dan tempoh hari pun, kalau siapa ingat, yang dia kata, kalau malaikat jadi presiden UMNO, malaikat pun tak sanggup, malaikat pun lari malam. Nak menunjukkan dia ni lebih bagus daripada malaikat. Bukan setan ke tu? Sampai hari ni tak ada permohonan maaf daripada, ada dengar video dia? Ada, dia cakap pakai mulut dia. Video, dia bagi tahu malaikat lagi malam. Okey, so permohonan maaf daripada Zaid Amidi berkenaan dengan insiden ni. Ada? Tak ada. Yang ada kenyataan akbar. Kenyataan akbar ni siapa-siapa boleh buat. Tapi daripada mulut dia minta maaf, tak ada. Sampai hari ni tak ada. Kita cabar Dr. Kamal. Dr. Kamal Saleh keluarkan. Tunjukkan kenyataan Zaid Amidi mohon maaf. Bila dia bagi tahu malaikat kalau jadi presiden UMNO pun malaikat lagi malam. Setan lah tu. Jadi bila Tuan Guru Haji Hadi cakap macam itu, saya sokonglah, saya setuju. Dan kita semua kena setuju benda ni sebab ini perjanjian syaitan yang dia orang buat dengan DAP, dengan Anwar Ibrahim. Itu perjanjian syaitan lah. Sebab apa? Engkau menolak kerjasama parti politik Melayu, sebaliknya engkau sanggup bersekongkol dengan DAP, chauvinis ni, dan bekerjasama dengan Anwar. Banduan jenayah liwat, Nabi tak mengaku umat. Lepas tu hari ni, kita nak buat rumah bangsa. Bila Tuan Guru Haji Hadi cakap pasal setan je, kau dah melompat dah. Kau orang ni kenapa UMNO? Terdesak sangat? Memang terdesak lah. Sebab orang Melayu takkan undi kau orang lagi lah. Dan Akmal bagi tahu, kita mengajak penyatuan agama bangsa. Kita pula yang dikatakan jahil. Memang jahil lah. Apa yang tak jahilnya? Apa yang tak jahilnya? Kau orang zalim. Kau orang zalim. Jangan kata tak zalim. 3 tahun ini, apa yang Anwar Ibrahim buat, dia dapat kelulusan apa yang dia buat tu daripada kabinet. So, dalam kabinet itu, kan ada menteri UMNO. Bukankah UMNO menyokong keputusan dasar dan polisi kerajaan Madanon yang Anwar buat ni? Tak jahil ke tu? Tak zalim ke tu? Kita dah ulas banyak benda ni dan selalu bagi contoh berkenaan dengan beras. Beras tempatan tak ada, beras import berlambak. Beras naik harga. Bukan UMNO salah satu ke? Dan jangan lupa kan, korang jangan lupa. Apabila orang semua menjerit beras tempatan tak ada, PRK mana? Kalau siapa ingat, PRK mana? Yang UMNO BN bertanding, siapa pergi program UMNO, ceramah UMNO, bawa balik beras. Siapa ingat ni? Kau ingat tak ingat ni? Yang pikul beras ni dapat beras free. Kita semua menjerit beras tempatan tak ada, terpaksa beli beras import 40 lebih. Tiba-tiba dia orang buat kempen pilihan raya, bagi beras tempatan free. Tak jahil ke tu? Tak zalim ke tu? So, Dr. Kamal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, rakyat takkan mengundi korang dah. Jadi bila Tuan Guru Haji Hadi cakap, ini kerjasama ni tipu daya syaitan, kita kena sokong, kita kena setuju. Korang jangan cakap, ini kenapa Tuan Guru? Tak, memang betul. Sebab dalam Al-Quran pun Allah firmankan, syaitan manusia. Ada. Yang menipu daya pendengar. Memang menipu daya kita. But, saya yakinlah, untuk ke depan ini, orang Melayu takkan menyokong UMNO lah. So, kenapa dia cerita pasal rumah bangsa ni adalah untuk memperbodohkan ahli UMNO dan penyokong UMNO. Ini matlamat dia. Sebab apa?
Sebab macam itu lagi lah 2022. 2022, no Anwar, no DAP. Betul? Siap bersumpah kata Mak Masdan, wallahi lagi. Lepas tu bergabung. Takkanlah kita nak diperbodohkan lagi. Jadi guys, rumah bangsa ni yang dia buat ni adalah satu benda tipu daya syaitan untuk memperbodohkan kita. Orang Melayu lah. Baik khususnya kepada ahli UMNO dan penyokong UMNO. Jadi kepada ahli UMNO, penyokong UMNO, guna otak lah. Jangan jadi bagal lah. Jangan jadi bagal. Jangan jadi bodoh lah. Guys, UMNO ni kita akan talkinkan pada PRU ke-16 nanti. Korang setuju? Kita akan talkinkan UMNO. Kalau tempoh hari di Terengganu, rakyat di Terengganu talkinkan UMNO. Rakyat di Kedah talkinkan UMNO. Rakyat di Perlis talkinkan UMNO. Rakyat di Kelantan hampirlah 2 kursi je talkinkan UMNO. So PRU 16 ni kita mesti talkinkan UMNO ni. Jangan bagi ruang Waimah 1 kursi pun kepada mana-mana calon yang bertanding mewakili UMNO Barisan Nasional, termasuklah PH. Sebab apa guys? Sebab UMNO ni adalah pengkhianat kepada orang Melayu. Selayak bercakap. Orang lain kalau bercakap, mungkin daripada PAS, dia tak layak bercakap. Kalau daripada Parti Bersatu pun, dia tak layak bercakap. Tapi se-Azri ni, dia layak bercakap. Sebab apa selayak bercakap? Why? Kenapa? Sebab, sebelum masuk UMNO jadi ESCO sampai digantung sampai hari ni. Dan mungkin ramai orang terlepas pandang. Kalau korang tengok, mana ada pemimpin UMNO ke berani hentam saya? Tak ada. Waimah dulu sekali je, Ketua Pemuda UMNO, Dr. Kemal. Mula-mula dululah. Hentam se-Azri, sebalas balik, terus senyap bisu. Sampai hari ni tak ada berani. Tak ada. Waimah Ketua Pemuda UMNO Negeri ke, Esko Pemuda UMNO Malaysia ke, semua tak berani. Sebab apa tak berani? Sebab ni ada. Digantung kerana mempertahankan penyatuan Melayu. Digantung oleh UMNO kerana apa? Kerana nak kekalkan kerjasama UMNO PAS Bersatu. Dituduh pengkhianat. Dihentam, dikeroyok, macam-macam. Kerana konsistennya nakkan penyatuan Melayu. Tiba-tiba hari ni, UMNO nak buat rumah bangsa, nak satukan Melayu. Kepala but. Nampak tak? Jadi, selayak bercakap. Sebab aku dah tengok dah dia orang punya munafik ni. Dan sebagi tahu kan, acap bapak munafik. Sewaktu dia Ketua Pemuda UMNO, dalam mesyuarat Esko Pemuda UMNO, dia boleh. Tapi sebelum tu kalau siapa ingat, tak berhenti dia ni. Siap menggunakan surah Al-Quran, surah Al-Imran 103, tak silap salah. Berpeganglah kamu pada tali Allah lah. Tiap-tiap kali ceramah, dia gunakan ayat ni. Saya tak pernah jumpa lagi orang punya munafik gunakan ayat Al-Quran, akhirnya dia khianat. Belum. Non pun dia tak macam tu lah. Non ni dia putar belit ayat Al-Quran. Acap ni dia gunakan ni. Berpeganglah kamu pada tali Allah macam tu lah. 103 tak ingat tu kan. Akhirnya dia khianat. Nampak tak? Jadi UMNO ni guys, seginilah. Nak percaya tak percaya terpulanglah. Tapi saya yakin bermula revolusi 2018 sehingga hari ini korang nampak punca segala masalah dalam negara ini sebab siapa? Sebab UMNO. UMNO punca. Dalam masa 3 tahun Anwar Perdana Menteri ni pun, memanglah Anwar tu musibat. Tapi masalah ni daripada UMNO lah. Jangan kata dia tak terlibat. Macam saya bagi tahu, mereka kerajaan. Setiap dasar dan keputusan polisi kerajaan dibawa ke dalam kabinet. So dalam kabinet ada Menteri UMNO. Takkanlah Menteri UMNO buat bodoh je. Dan tentulah benda ni dapat sokongan. Terbarulah. Kita cerita terbarulah. Minyak naik kan. Bukan UMNO terlibat ke? Jadi guys,
Rumah bangsa ni lah pengkhianatan. Pengkhianat lah. UMNO ni pengkhianat kepada orang Melayu. Saya ingatlah, someone pernah cerita dekat saya lah. Dia ni orang lama dalam UMNO tau. Tapi dia dah tinggalkan UMNO 2018. Masa 2018 pun dia dah tinggalkan UMNO dah. Dia bagi tahu dekat saya. Dia kata, ini 2022 lah. Dia bagi tahu dekat saya. Dia bagi tahu, UMNO ni pengkhianat orang Melayu. Nama UMNO tu pun sendiri dah mengkhianati orang Melayu. United Malay National Organisation, Malay, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Engkau orang guna nama Melayu, tapi engkau bekerjasama dengan DAP, engkau sokong banduan jenayah liwat. Bukankah tu pengkhianatan kepada orang Melayu? Engkau orang tak malu ke? Lepas tu tiba-tiba hari ni engkau nak tunjuk engkau orang lah terpaling Melayu, pejuang bangsa lah apa semua. Tak ada. PRU 16, misi kita selamatkan negara. Kita jangan bagi ruang kepada mana-mana ahli parlimen UMNO. Sepaham, ada yang komen tadi. So macam mana dengan Datuk Seri Isyamuddin? Ya, saya suka Datuk Isyamuddin. Ni lukisan pun dia yang bagi dekat saya. Lukisan yang dia bagi dekat saya, dia hadiahkan dekat saya. Saya suka lukisan ni, penuh maksud yang tersirat. Saya tengok kenyataan video Datuk Seri Isyamuddin. Dia tak ada masalah untuk kembali kepada UMNO. Kalau tanya dengan saya, Isyamuddin dia memang daripada dulu pun, kalau kata slogan UMNO dulu, kini dan selamanya, Isyamuddin lah. Itu slogan dia. Tetapi orang UMNO ni tak suka dia. Sebab orang UMNO ni kata dia ni pengkhianat. So dia ni digantung oleh UMNO kerana dikatakan pengkhianat. Dituduh pengkhianat. So dia digantung oleh UMNO. So bila hari ni Rumah Bangsa konon nak panggil balik semua, so Isyamuddin kena buat statement bahawa dia boleh comeback kepada UMNO lah. Dan dia tahu kalau dia comeback dalam UMNO, ada tempat untuk dia? Tak ada. Orang macam Isyamuddin ni, mereka akan tanam cukup-cukup. Sebab apa? Isyamuddin adalah ancaman kepada mereka. Nak-nak KJ. Mana boleh dua-dua pergi ke dalam tu? So KJ dengan Isyamuddin, engkau rasa? Come on. Yang beria sekarang ni KJ. Tambah pula KJ ni budak mafia cenai. So dah tentulah KJ lah daripada Isyamuddin. But Isyamuddin dia gunakan kenyataan yang selamat, play safe, yang mana tak ada masalah untuk dia balik pada UMNO. Sebab kalau dia buat statement macam Isham Jalil, terus dihentam sebagai pengkhianat. Kau tengok Isham Jalil. Isham Jalil cerita Isham Jalil ni dia ada soft spot lagi pada UMNO. Ramai yang ada soft spot dengan UMNO. Jadi Isham Jalil bagi tahu, dia kata tak ada masalah. Zahid tak ada, berhentikan kerjasama dengan DAP dengan Anwar Ibrahim. So maknanya Isham Jalil tak ada masalah lah untuk balik pada UMNO. Bila Zahid tak ada dan hentikan kerjasama DAP dengan Anwar. Kau tengok macam mana orang UMNO hentam Isham Jalil. Nampak tak? Kau orang nampak tak? Teruk Isham Jalil kena hentam oleh orang UMNO. Nampak? Punyalah bodoh baralnya orang-orang UMNO ni. Isham Jalil keluar kenyataan tu. Itu yang ramai orang penyokong UMNO ni lah yang ada soft spot. Tak. Mereka telah taksub membabi buta. Padahal Isham Jalil tu tak ada buat salah apa pun. Tak ada buat salah apa pun. Keluar kenyataan. Tambah pula Zaid Amidi bagi tahu tak kenal Isham Jalil. Saya dah cerita dengan korang kan. Isham Jalil ni dia tak ada jawatan dekat bahagian jawatan besar. Dia bukan ketua bahagian. Biasanya yang dilantik sebagai ketua penerangan UMNO Malaysia ini, dia mesti ada jawatan. Sebelum ni pun adalah Syarif Hamdan naik ketua pemuda UMNO. Ketua Pemuda UMNO bahagian, naik Ketua Pemuda UMNO Malaysia, dilantik Ketua Penerangan UMNO. Isham Jalil, dekat cawangan je jawatan dia. Tetapi oleh kerana Zahid ini, nak dapatkan sokongan Datuk Najib, sebab Isham Jalil ni orang Datuk Najib, nak dapatkan sokongan Datuk Najib, lantik Isham Jalil ini sebagai Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Sebab nak memperbodohkan penyokong-penyokong bosku. Ingat? Ahli UMNO ingat tak ni? Itu yang berlaku. Lepas tu, tendanglah. Inilah dia Zaid Amidi. Syaitan kan? Jadi, guys,
Topik pertama tadi, UMNO Rumah Bangsa ni, ini adalah pengkhianatan kepada orang Melayu. Kita kena talkinkan UMNO pada PRU ke-16 ni. Ingat guys, kalau serentak dengan PRN Johor, kita talkinkan di Johor. Melaka, kita talkinkan di Melaka. Habis macam mana Akmal Saleh? Akmal Saleh pun kita talkinkan juga. Tapi dia doktor Anwar Ibrahim, profesor. Habis tu, dia Dr. Anwar, profesor tau. Pun sama juga. Kita talkin, kita tak peduli pun. Misi kita nak selamatkan negara. Kena fahamkan betul-betul. Kita tak peduli punya. Kalau kita cerita pasal, orang ni dia ni rajin buat jaga kawasan. Ini misi nak selamatkan negara. Fahamkan betul-betul. Kalau kita tak faham misi selamatkan negara, gone case lah. Gone case lah. Sebab negara dah tergadai, engkau masih tak nampak lagi, gone case lah. Bermakna engkau tak sedar yang kita ni dalam keadaan yang kritikal. Ini tentang tanah Melayu, guys. Tanah Melayu. Fikir apa yang saya cakap ni. But, selain daripada rumah bangsa tu, macam saya bagi tahu tadi lah, ada dua kenyataan. Rumah bangsa nak menyatukan orang-orang Melayu. Keduanya rumah bangsa untuk bawa balik ahli pemimpin UMNO yang digantung, dipecat, yang keluar daripada parti. Okay. Misi dia untuk KJ je guys. Jangan percaya saya cakap. Macam saya cakap tadi lah. Dia bukan untuk Isyamuddin ke, untuk orang yang digantung ke, dibuang ke, dipecat. Bukan. Misi dia adalah untuk menghalalkan KJ balik ke dalam UMNO. Fahamkan betul-betul ni? Faham tak? Dapat tak? Korang fikir, korang boleh tengok, bila keluar kenyataan ini, yang mula-mula sambut KJ. Kemudiannya disusul pula dengan kenyataan daripada Ketua Pemuda UMNO Negeri. KJ akan dapat target generasi muda, betul? So, cerita dia ni untuk menghalalkan KJ balik ke dalam UMNO. Nampak tak? But dalam masa yang sama, kalau KJ balik dalam UMNO, KJ solo, dia mungkin akan jadi masalah sikit. So, saya punya jangkaan, dia akan force juga, cuba juga untuk KJ dengan Isyamuddin. Nampak? Kalau KJ saja balik pada UMNO, orang dalam UMNO ni yang tak suka KJ ni akan balun. Tapi bila Isyam masuk, KJ masuk, so nampak macam reda sikit. Oh, betul lah ni. Nak bawa balik semua pemimpin UMNO. So, ni game dia. But, misi dia adalah untuk KJ. Guys, saya cakap ni sebab saya layak bercakap lah. Dulu pun, sebelum pilihan raya 2022 pun, saya rasa saya bercakap audio lah. Audio tu viral. Tak ada pihak yang menang, UMNO akan bergabung dengan DAP dan Anwar Ibrahim. So, benda tu berlaku. Sama juga kali ni. UMNO dia terdesak untuk mengekalkan kursi yang sedia ada dan ambil kursi-kursi yang bersatu akan bertanding lah. Ini misi UMNO lah. Dia nak undi orang Melayu ni, yang pro kepada UMNO ni, penyokong UMNO ni. Jadi dengan KJ ni, mereka rasa mereka boleh tarik lah penyokong-penyokong UMNO yang dengan KJ. Sebab, KJ akan dinamakan sebagai poster boy. Calon Perdana Menteri. Terpulang. Nak percaya tak percaya, terpulang pada saya cakap. But, KJ ni dia budak. Budak mafia cenai. Faham? Dapat? Dia budak mafia cenai. So, mafia cenai nak KJ. Mafia cenai nak KJ. Because why? Dia nak control government kan. Kau boleh nampak benda ni. Tim Walabot of course lah. Tim Walabot tahulah benda ni. So guys, ingat misi kita. PRU 16, talkinkan UMNO. Ada someone, senior politician, dia bagi tahu dekat beberapa orang lah. PRU 16 ni, ada kemungkinan besar UMNO akan menang 6 kursi saja. Sebila dengar 6 kursi saja, saya tak puas hati. Macam mana boleh nak ada menang 6 kursi? Sebab kita tak boleh biarkan satu kursi pun untuk UMNO menang pada PRU ke-16 ni. Wak Imah cakap terus terang, malam ni saya bagi terus terang. Saya suka Datuk Sri Syamudin, saya sayang dia. Tapi kalau dia bertanding di Semerong, dengan tiket UMNO Barisan Nasional, pengundi di Semerong kena talkinkan UMNO. Wak Imah di Semerong sekalipun, kita tak nak bagi can. Kalau Syamudin bertanding, guna logo BN, UMNO, kita kalahkan juga. Pengundi Semerong kena buang juga. Sebab misi ni nak selamatkan negara. Jangan bagi satu kursi pun.
Ini bukan dendam tau. Ini bukan benci tau. Tetapi sebab pengkhianatan kepada negara. Dan saya nak ingatkan kepada semua. Yang berjasa selama ni dalam negara ni, yang masih hidup adalah Mahathir Mohamad. UMNO ni pun dialah yang carry gila-gila ni. Develop negara ni pun Mahathir Mohamad. Apa Tun Mahathir bagi tahu? UMNO sudah jadi pengkhianat Melayu. UMNO sudah jadi pengkhianat Melayu. Guys, UMNO yang ada ni dah membusuk sampai ke usus. Engkau tak boleh selamatkan lagi lah. So open, kalau ada yang kata UMNO boleh diselamatkan lagi, bagi tahu dekat saya. Tetapi macam saya bagi tahu, kosmetik, macam mana UMNO nak menipu orang Melayu ni, sekarang ni dia nak menipu wali UMNO dan penyokong UMNO yang ada soft spot. Tetapi PRU16, dia akan menipu Melayu. Macam mana? Bila bubar parlimen, Zahid akan step down, dia akan dilantik TYT Melaka. TYT Melaka. Musa Aman jadi TYT Sabah boleh? Arwah Taib Mahmud jadi TYT Sarawak boleh? Boleh ke? Kan Ali Rustam kan baru jadi TYT. Baru Pulau Pinang tu. Pulau Pinang kan baru lantik. Turun dah. Dah ganti dengan orang lain. Boleh? Guys. Tak percaya tak apa. But, itu jalan selamat untuk Zahid. Sebab dia dah mengaku dia orang Melaka. Dia cakap dia orang Melaka lah. Dan kau jangan lupa. Ada perkampungan Jawa dekat Melaka. Tiba-tiba pula ada buat kampung Jawa kat Melaka. Yang mana Raub Beruang bagi tahu di Melaka ni ada 10,000 orang Jawa. Nak menghalalkan Zahid yang Jawa ni jadi TYT Melaka, dia bagi tahu ada perkampungan Jawa. So tahniah, awal-awal aku tahniah kepada orang Melaka lah. Kan? Lepas ni boleh tengok lah. Zahid dengan Saleh Kunyit Kongkang bagi duit. Kau suka kan bagi duit? 100. So, Tok Mat akan memangku. So, Tok Mat memangku UMNO untuk PRU16. Jadi orang nampak, Tok Mat lah, Zahid dah tak ada. Nampak tak? First kali Zahid dah tak ada dah. Orang tak nampak. Orang tak nampak yang UMNO ni dah membusuk sampai ke usus lah. Dia dah tak boleh buat apa dah. KJ akan balik dalam UMNO. Sokongan. Dalam UMNO ni ramai penyokong KJ. Ramai yang masih bersama dengan KJ ni ramai. Ketua bahagian sekarang, ketua pemuda. Macam-macam lah. Ramai. UMNO. So, PRU16. Tok Mat Maslan dah bagi... Tok Mat Maslan nasi goreng tu buat apa? Bodoh tu. Tok Mat Maslan bagi tahu UMNO akan bertanding 115 kursi parlimen. Dia tak boleh menang semua. Tetapi, of course lah, target dia lebih daripada DAP. DAP 40 kursi kan? Sekarang UMNO 26. Mereka target nak rampas balik kursi-kursi yang bersatu menang. Sebab tu dalam krisis bersatu hari ni, kita minta selesaikan segera. Sebab UMNO punya sasaran adalah kursi-kursi yang bersatu menang. Dia tahu dia tak boleh makan kursi PAS. Dia tak boleh makan kursi PAS. Tetapi kursi bersatu yang mereka nak makan sekarang ni. Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. So, siapa calon Perdana Menteri? Tok Mat Hassan. Tok Mat Hassan tak ada kekuatan. Penakut. Dia penakut. Yes, dia penakut. Siapa? Acap Munafik kalah lagi lah. Gerik dia kalah lagi lah. Kita bagi dia 4-0 kali ni. KJ lah. Ayam tambatan mafia cenai. Jadi, ini game dia. Jadi orang yang tak faham ni, tak tahu ni, UMNO dah berubah lah, Zahid tak ada. Guys, it's sebab persepsi je. Persepsi nak memperbodohkan orang Melayu. Sebab tu saya minta, kita tekadkan, bulatkan ni. Misi nak selamatkan negara. UMNO perlu ditalkinkan pada PRU16 ni. Dapat? Settle Settle. Topik pertama,